Aduh, pelik betul lah aku tengok aktiviti PMX ni kalau pergi luar negara. Kata nak mencari pelabur asing, nak menaikkan imej ekonomi negara. Video yang kau tunjuk tak habis-habis dengan hiburan. Kali ni isunya pula hiburan berkenaan dengan lagu Nona Aku Azizah. Kau selama ni jadi Perdana Menteri, kau nak buat apa untuk Malaysia? Pergi sana sini pakai duit rakyat apa semua. Akhirnya kau nak tunjukkan kau ni enjoy di sana sini. Kononnya kau dihormati oleh pemimpin luar. Memanglah dia hormat kau. Pasal apa kau dengan Donald Trump kau beli jet berpuluh-puluh pakai duit rakyat. Tapi nasib negara kita macam-macam isu tak settle. Pelabur asing tak ada. Yang ada buruh asing buka kedai kat pasar borong lah, warga asing, Bangla lah, macam-macam. Ini negara betul-betul tercalar, penuh dengan hiburan. Delegasi kau apa dah jadi? Akhirnya Nona Aku Azizah pun lebih teruk daripada bini pemimpin dahulu. Dulu kau kutuk Rosmah lah, bini bosku. Lepas tu kau kutuk Muhyiddin Yassin lah, lepas tu kau kutuk Tun Mahathir lah. Tapi kau lebih teruk pun kan. Tak pernah buat di pemimpin kita dahulu, menunjukkan hiburan semata-mata. Kami nak tengoklah kau pergi sana apa benda yang delegasi kau buat untuk memajukan negara. Mana ada pelabur-pelabur asing selama ni? Yang ada hiburan je. Seolah-olah macam kau nak tunjuk selama ni kau tension duduk di penjara berapa lama. Akhirnya kau nak enjoy bila kau dibebaskan. Kosaklah kita macam ni. Orang walak-on suka sangat lah. Walak-on pula walak-on suka sangat lah dengan isu-isu ni kan. Kononnya kau ni dihormati oleh pemimpin-pemimpin luar. Hormat benda nampak sangat kita dibodohkan. Kau tengok Azizah boleh jadi. Ini saja yang kau nak tunjuk pada kami. Alamak, bila kami marah kan kau kata kami tak erti masa. Kau macam yang tak erti masa. Bawa pakai duit rakyat pergi sana sini, bukannya ekonomi negara yang kau bela. Sebaliknya kau ada enjoy untuk nak melegakan diri kau. Lepas tu kau tunjuk dengan hiburan-hiburan macam ni, kononnya kau dihormati oleh pemimpin luar. Matilah negara macam ni. Hai, kita ni tak habis berbodoh kan. Kau tengok imej apa yang dah berlaku, yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ke sana sini. Kalau Donald Trump datang kat Malaysia, dia suruh berjoget-joget. Sampai dekat jumpa pergi ke Turki pun macam tu juga. Yang dia tunjuk video apa? Video pergi melawat kubur Kamal Atatürk. Lepas tu video menyanyi macam ni. Hiburan semata-mata. Aduh, patutnya kau tunjuklah apa benda yang kau perjuangkan untuk negara Malaysia. Bukan imej yang memalukan ni. Alah, lepas tu kau bangga pula dah dia boleh nyanyi lagu bini kau Nona Aku Azizah. Malulah PMX. Dah zaman sekarang ni tak ada masa dah kita nak tengok hiburan. Rakyat begitu susah sekarang ni, bermacam-macam isu tak selesai. Tapi kau apa yang kau buat? Kau kononnya memperjuangkan nasib rakyat, tapi kau memperjuangkan nasib peribadi kau. Hiburan. Yang tu kau nak tunjukkan pada rakyat. Ini jasa kau pada negara kita. Rosak Malaysia makin lama macam ni.